komunikasi yang berkesan dan rasa hormat, automatik pandu citera ini dia mengajar kita sebenarnya. Untuk mengajar kita untuk kita mendalami aspek profesional, iaitu daripada segi kemahiran bekerja. Di mana kita tahu kemahiran dalam bekerja ini dia ada dua, iaitu teknikal dan juga soft ataupun lembut, kemahiran lembut ataupun kemahiran teknikal untuk kita menjalankan pengurusan masa, komunikasi dan juga penyelesaian kepada masalah. Jadi, untuk pandu citera ini, tuan-tuan sekurang-kurangnya ada idea di mana triple tree itu kita ada awareness, discovery and growth dan juga kita melakukan teknik bertanya soalan, mendengar dengan aktif ataupun kita engage listening. Seterusnya, kita merumuskan ataupun kita melakukan summarizing. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tengok dunia kita sekarang ini dalam keadaan zaman VUCA, VUCA. Saya pasti tuan-tuan mesti pernah dengar tentang VUCA. Di mana keadaan yang tak stabil, yang tak pasti, yang kompleks dan juga yang tidak jelas. Jadi di sini peranan kita sebagai pandu citera. Kita buat pandu citera untuk kita kembalikan balik kejelasan, clarity. Kita bina hubungan untuk kita mudah kontrol tim kita sebagai seorang penyelia yang berkesan. Dan tuan-tuan harus ingat, tuan-tuan harus menjadikan tim kita ini lebih fleksibel dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini. Kita tingkatkan flexibility kepada tim kita. Maknanya mereka seolah-olah dapat resilient, dapat menghadapi segala tekanan dan cabaran. Okey, tuan-tuan. Untuk itu, kalau kita nak lakukan pandu citera ni, dia mestilah ada prinsip dan juga etika. Walaupun kita tahu, bila kita buat pandu citera ini, pandu citera bertauliah biasanya akan buat lebih berstruktur. Tetapi bagi tuan-tuan dan perempuan, permulaannya tuan-tuan boleh buat dalam bentuk yang tidak berstruktur dulu. Bila tidak berstruktur ini, tuan-tuan tidaklah terlalu rasmi ataupun tuan-tuan terlalu uh, mengikut. Kadang-kadang ada ketikanya. Memang dalam pandu cerita kita tidak boleh memberi idea. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan boleh mulakan dulu pandu citera ini dengan minit yang kurang daripada 30 ataupun 90 minit. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih lagi profesional, tuan-tuan boleh mengikuti kursus-kursus yang disediakan nanti. Contohnya macam kami permulaannya sebagai coach yang bertauliah ni, kami telah pergi satu kursus yang dinamakan Coaching for Leaders. Kemudiannya daripada Coaching for Leaders, setelah diadakan kursus, diadakan exam, lulus, kita baru diserahkan kepada CPC. Satu kursus di mana Certified Professional Coach yang mengambil masa 3 bulan untuk ditauliahkan. Saya berharap tuan-tuan dapat semangat daripada apa yang saya cerita ni. Tuan-tuan, kalau ingin melakukan pandu citera, tidak mustahil tuan-tuan pun akan join dengan kursus-kursus yang akan diadakan oleh Intan dan juga PTJ-PTJ tuan-tuan. Sesi pandu citera yang formal, yang efektif perlu dilaksanakan dalam tempoh 30 minit minimum dan maksimum 90 minit. Sesi pandu citera melibatkan seorang pemandu citera dan juga seorang pemata citera. Kalau dalam coaching, seorang coach dan juga seorang coachee. Pemandu citera hanya akan bertanya. Bertanya, mendengar dan merumuskan apa yang disampaikan oleh pemata citera. 3 saja tuan-tuan, mudah kan untuk buat pandu citera? Kenapa kita tak nak buat? Itu persoalannya. Lepas ni kita bersemangat untuk buat tuan-tuan. Kerana 3 sahaja tekniknya. Seterusnya pemandu citera tidak akan memukakan idea atau pandangan atau komen ke atas maklumat disampaikan oleh pemata citera. Kerana itu adalah agenda mereka. Oleh itu kita tak perlu lagi nak memukakan idea, pandangan atau komen. Biar mereka luahkan cetusan-cetusan yang ada di dalam
hati mereka, emosi mereka. Pemandu citra tidak semestinya berada dalam bidang kepakaran seperti saya bagi tahu tadi, yang sama dengan pemandu citra. Di sini penting tuan-tuan. Jika tuan-tuan mengamalkan pandu citra ini, membudayakan di dalam fasiliti tuan-tuan, di dalam sektor awam ini, tidak mustahil suatu hari nanti tuan-tuan boleh pandu citra ketua jabatan tuan-tuan. Contoh, ketua jabatan tuan-tuan ada idea untuk dilakukan kepada fasiliti kita. Dia akan datang kepada tuan-tuan. Boleh tolong pandu citra saya? Masa itu tuan-tuan tahulah. Tuan-tuan telah menjadi seorang coach secara automatik. Ketua jabatan mari berjumpa dengan tuan-tuan. Sebab dia dah faham. Pandu citra ini tidak semestinya bawah ke atas. Atas ke bawah pun boleh. Okey, tuan-tuan ya. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Ada prinsip, mestilah ada etika supaya kita melakukan benda ini dengan smooth. Okey? Pemandu citra akan bersikap neutral dan tidak bersikap prejudis ke atas maklumat disampaikan oleh pemandu citra. That mean di sini apa? Kita jangan tanya soalan-soalan yang leading question. Kita bertanyakan soalan dari apa yang beliau nyatakan. Jadi, kita hanya berlingkar di dalam apa yang diperkatakan, kemudian kita tingkatkan soalan itu daripada yang lebih rendah kepada yang lebih power lagi. Contohnya kita minta dia huraikan apa strategi beliau. Itu soalan yang power lah tuan-tuan. Bukan sekadar permulaan, mungkin kita boleh gunakan perkataan, boleh ceritakan apa-apa pada hari ini. Contoh kita kata macam tu kat dia. Kan? Tuan-tuan nampak tak sebenarnya benda ni dah berlaku lama tuan-tuan dekat Facebook. Apa yang Facebook tanya tuan-tuan bila tuan-tuan dan perempuan buka Facebook? What is in your mind? That means Facebook sudah pandu citra kita pada hari itu. That means benda ni kita aplikasikan di dalam sektor awam. Pemandu citra juga bertanggungjawab menjaga kerahsiaan. Ini penting ya tuan-tuan. Bila tuan-tuan buat kepada anak buah kita, contohnya dia ada masalah. Masalah rumah tangga ke, masalah yang ada sensitivity. That means kita jangan terus-terus menerus menceritakan apa yang kita dapati daripada beliau. Sebab apa tuan-tuan? Once dia tak percaya kepada tuan-tuan, hilanglah segala proses pandu citra kita. Sebab pandu citra kita ini dia mengamalkan proses hubungan yang baik. Building trust. Macam mana kita nak building trust? Establishing trust. Daripada kepercayaan itulah akan datang hormatnya pemata citra kepada pemandu citra. Jadi apabila kita mudah melakukan proses pandu citra ini dengan adanya kepercayaan, dengan adanya empati, maka proses pandu citra kita ini akan lebih berkesan. Setiap penyelia yang guna pandu citra perlu ada accountability terhadap subordinate. Bukan dari apa yang dia cakapkan, kita tak perlu ada accountability daripada sudut itu. Tetapi kita akan ada accountability daripada sudut proses. That means bila tuan-tuan buat, tuan-tuan kena ada prinsip dan etika. Bertanggungjawab ke atas prinsip dan etika. Jangan suka-suka mendedahkan tanggungjawab tu tuan-tuan kena ada. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Dalam gambaran yang besar, tuan-tuan. Tadi kita dah tahu kan sedikit sebanyak kita sebagai penjawat awam, kita gunakan counselling, kita gunakan mentoring, kita gunakan teaching sometimes. Sebenarnya dalam gambaran yang besar, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat bezakan di sini, di antara coaching dan mentoring ini, mentor ini selalunya bagaimana? Dia transferkan pengetahuan dia. I show you what I know. That mean apa yang dia tahu dia akan minta orang di bawah dia ataupun subordinate dia mengikuti. Tapi bayangkan tuan-tuan, masalah kita bukan sama. Setiap individu datang bukan sama tuan-tuan. Jadi kita boleh gunakan mentoring ni pada certain skill sahaja. Certain citra sahaja. Certain 6 perkara yang datang sebelum datang 6 perkara tadi saja tuan-tuan. Ada benda-benda yang kita perlu gunakan coach ataupun coaching ataupun pandu citra ini sebab di dalam pandu citra I show you what you know. You already know. Cuma you sekarang ni benda itu tersingkap di bawah subconscious kita. Sebab kita di dalam kalau tuan-tuan belajar sedikit tentang psikologi manusia ini sebenarnya kita ada conscious dan
subconscious. Banyak sebenarnya 6 perkara yang saya nyatakan tadi itu tadi berada di dalam subconscious kita. Kita cuba nak keluarkan. Kita cuba nak gali. Macam mana benda ni boleh keluar dan terusnya menjadikan dia yakin. Bila dia dah yakin, automatik dia akan jadi produktif. Bila dia akan jadi produktif, dia akan terus tumbuh dan berkembang menjadikan fasiliti kita. Itu yang kita nak, tuan-tuan. Boleh? Seterusnya, tuan-tuan. Intan telah menyediakan satu platform untuk kita sebagai penjawat awam. Kalau sebelum ni kita tak tahu ke mana arah kita, mana aku nak cari pemandu citra yang bertauliah sektor awam ni. Katanya ada kursus uh, coaching lah apalah semua. Ke mana aku nak cari? Sekarang Intan dah buat Expert Hub. Satu portal untuk pandu citra. Tuan-tuan boleh Google. Google saja. Tapi kalau tuan-tuan, untuk memudahkan, saya bagi sedikit lagi formula. Ini formula dari saya, tuan-tuan. Tuan-tuan type terus CPC Fauzi Expert Hub. Tuan-tuan akan dibawa direct kepada senarai coach-coach yang ada di dalam Expert Hub. Itu nak mudah lah. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam nak secara umum, tuan-tuan boleh type saja Expert Hub. Tapi kalau tuan-tuan nak direct, tuan-tuan boleh type saja CPC Fauzi Expert Hub. Lebih mudah. Kerana apa, tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan lagi di sini yang ramai di ada depan saya ni. Siapa tahu berapa jumlah kaki tangan awam pada tahun 2025 ni? Siapa yang tahu boleh tulislah kat ruangan chat. Tetapi biar saya bagi jawapan. Sekarang kita ada 1.6 juta kaki tangan awam pada tahun 2025. Mampukah, tuan-tuan, kami yang ada di dalam Expert Hub atau sektor awam ini seramai 100 orang untuk mengendalikan pandu citra ini? Jadi saya ajak tuan-tuan semua, marilah bersama-sama dengan kami. Kita membudayakan pandu citra ni. Supaya bila dah benda ini dia budaya, dia akan jadi mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, kaki tangan awam pernah tak teringat tentang budaya korporat? Macam mana ia mula diaplikasikan dalam sektor awam? Kalau kita tak budayakan dia, memang susah. Sometimes kita terlupa, sometimes kita tak buat. Tetapi apabila dia dibudayakan, diadakan setiap masa di dalam fasiliti, benda itu dah jadi mudah dan jadi satu kebiasaan kepada kita untuk kita melakukannya. So, tuan-tuan dah lihat Expert Hub, dah tahu mana tempat nak cari lepas ni, pemandu citra bertauliah sektor awam, okey, akan jadi mudah kepada tuan-tuan. Untuk rangkuman, tuan-tuan, pemandu citra atau coaching is not teaching. Seperti yang saya kata tadilah, saya juga faham, saya juga seorang penyelia, saya juga tahu anda juga seorang penyelia. Walaupun tidak menyelia di pejabat, sometimes kita menyelia di rumah, kita ada orang untuk diselia di rumah. Kita boleh gunakan pandu citra. Saya telah aplikasikan pandu citra ini kepada ahli keluarga saya. Terutama pengalaman saya tidak boleh lupakan kepada anak saya. Ketika mana dia habis SPM, dia mencari-cari. Keputusannya agak baguslah. Agak baguslah kita kata macam itulah. Walaupun bukan terbagus, agak bagus. Dan dia dapat ketika itu, dia dapat pilihan mana yang dia nak pergi. Pada ketika itu dia datang berjumpa saya, ayahnya ni yang ada belajar tentang pandu citra. Dia mengadakan sesi pandu citra dengan saya. Ke mana arah dia nak pergi. Jadi setelah lebih kurang dalam 2 sesi macam tu, saya mengadakan pandu citra dengan anak saya. Dia dapat memahami dan dapat membuat pilihan yang tepat. Dan akhirnya sekarang dia berpuas hati dengan tempat yang dia tuju selepas SPM. Sebab tu bila benda tu berlaku kepada saya, tuan-tuan, benda tu efektif, saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Supaya benda itu boleh diaplikasikan sebenarnya. Bukan sekadar di tempat kerja kita sebagai sektor awam, tetapi juga di dalam keluarga kita. Saya cabar tuan-tuan pada hari ini, balik nanti cuba pandu citra isteri tuan-tuan kepada yang lelaki dan kepada yang perempuan, pandu citra kepada suami anda. Bagi dia terkejut. Apa pandu citra? Biar lama-lama dia akan faham, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan? Okey. Seterusnya, kita tengok lagi video tentang myth on coaching. Apa yang orang kata, apa yang orang sangka tentang coaching selama ini?
Pada yang dah rasa mengantuk, boleh menari mendengar muzik ni. Otomatik tuan-tuan akan sedar. Oh yes, semua sudah bangunkan sekarang dengan muzik tu. Okay. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu Intan telah committed untuk bagi coaching ini dibudayakan dalam sektor awam, maka kita kena mengambil peluang ini tuan-tuan untuk kita buat. Okay, seterusnya kita buat sikit uji minda. Tuan-tuan boleh gunakan ruangan chat. Apakah perasaan tuan-tuan dan puan sekarang? Tulis saja apa saja. Sebab apa tuan-tuan? Dalam kita berkomunikasi ni sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar apa saja yang penceramah cerita, mungkin tuan-tuan akan dapat 50 hingga 60% saja. Tapi bila tuan-tuan cuba menulis, cuba merekod, cuba mencatat, 20% lagi akan datang. Dan seterusnya, untuk yang selebihnya tu, jika tuan-tuan bertindak, bertanya soalan ataupun merefleksi balik apa sebenarnya ceramah itu berkenaan. Soalan kedua, adakah matlamat tuan-tuan dan puan berada di dalam webinar ini tercapai? Okey, soalan yang ketiga, bagaimanakah tahap pemahaman tentang pandu citra atau coaching tuan-tuan dan puan sekarang? Kalau sebelum ni blur, setelah berhadapan dengan saya dalam pandu citra ini, di dalam webinar ini, apa yang tuan-tuan dah dapat sedikit sebanyak? Ingat formula saya tadi. Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan dan puan boleh tulis formula yang saya bagi tadi pun, saya dah rasa berbesar hati dah. Ingat apa dia? Double two, apa dia? Triple three. Sekurang-kurangnya itu pun sudah memadai lah untuk hari ini. 1 jam yang diberikan kepada saya. Okey tuan-tuan. Dah tulis? Okey. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dah ada 80% mendapati komunikasi berkesan daripada apa yang saya sampaikan. Okey tuan-tuan. Saya ada mereka cipta sedikit kerangka lah untuk memudahkan kita membuat pandu citra ini. Ini adalah daripada segi saya, diri saya yang buat. Dia tak ada dalam buku tuan-tuan. So that mean kalau tuan-tuan nak follow ini pun boleh. Tuan-tuan hanya perlu type saja di dalam Google be positive. Bukan positif, bukan positif P tetapi menggunakan huruf F. Positive by CPC Fauzi dalam Google. Nanti tuan-tuan akan dapat apa itu berkaitan dengan dia. Tuan-tuan boleh gunakan semasa tuan-tuan nak buat sesi pandu citra. Dia memudahkan kita sikit. Kadang-kadang sometimes kita tak tahu kan kat mana kita nak tanya soalan apa semua. Tapi soalan tu macam mana kita nak kaitkan soalan tu dengan satu kerangka ini. Dia akan memudahkan sikit. Okey tuan-tuan, kita pergi terus kepada slide yang berikutnya. Kerana masa pun nampak macam mencemburui kita juga.
Tinggal lagi 12 minit saja tuan-tuan. Tuan-tuan mendengar saya celoteh. Seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Tuan-tuan tengok di sana, jangan lupa ya. Kalau boleh sampai bila-bila, tuan-tuan ingat di dalam kepala tuan-tuan. Fauzi Pandu Citra. Tuan-tuan nak Google pun boleh Google lah. Di sana adalah posting-posting saya yang berkaitan dengan Pandu Citra. When are you effective as a penyelia? Bila mana you dapat meningkatkan prestasi pekerja dan membangunkan potensi mereka. Dari sudut apa? Daripada sudut cabaran. Mendapatkan matlamat. Analisis tentang matlamat tersebut. Strategi untuk mendapatkan matlamat tersebut. Melakukan tindakan konkret dan juga susulan. Susulan ni penting tuan-tuan ya. Selepas kita buat pandu citra, jangan tuan-tuan tinggal mereka terkapai-kapai begitu saja. Follow up. Follow up tim kita tu penting. Sebab bila hubungan tu dah terjalin tuan-tuan, lebih mudahlah saya selalu membayangkan macam inilah. Membayangkan kepada tuan-tuan, saya bagi satu bayangan kepada yang dah kahwin lah ya, kepada yang dah kahwin, bagaimana kita mampu tidur dengan pasangan kita. Itulah hubungan kepercayaan atas dasar kepercayaan. Tapi tak semestinya kita tuan-tuan cuma bayangkan itu sajalah kepercayaan. Jangan bayang lebih lah. Okey. Saya cuma nak bagi sedikit bayangan. Okey. Kita pergi kepada slide kedua. Bila berkesannya anda sanggup jatuh dan bangun bersama tim kita, di mana kita mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap ahli pasukan kita, di mana kita menetapkan matlamat yang jelas. Itu yang penting tuan-tuan, bukan sekadar memberi arahan. Lepas tu anak buah kita tanya nak buat apa, nak buat macam mana. Kita bagi satu arahan yang jelas setelah kita melakukan pandu citra ni. Sebab di dalam pandu citra, kalau tuan-tuan ikuti Nine Masteries yang kita belajar nanti, tuan-tuan boleh join nanti di dalam proses seterusnya, coaching for leaders ke ataupun kursus-kursus berkaitan pandu citra akan didedahkan dengan Nine Masteries. Yang mana di dalam tu ada clarify, establishing trust, macam-macam lagi, inviting possibility, kan kita proses yang semasa sahaja. Okay? Kita tak perlu ingat yang lepas-lepas tentang nampak tak? Kemudiannya akan berlakunya refleksi kepada ahli tim kita. Okay, tuan-tuan, proses ini mendedahkan kekuatan, kelemahan, nilai dan kepercayaan yang tersirat dalam diri individu dan juga profesional. Di sini juga dia akan melibatkan memahami motivasi dalaman. Tuan-tuan kena ingat tadi saya dah terangkan kan, sebagai insan ini kita ada citra di bawah sedar dan ada juga citra yang sedar. Oleh itu kadang-kadang motivasi dalaman ini penting. Kadang-kadang ada juga tim kita yang takut untuk bercakap. Kerana apa? Dia tak ada kepercayaan dan juga tak nampak kita empati sebagai penyelia kepada kaki tangan bawahan. Dan ini penting tuan-tuan daripada sudut emosinya, kerana dengan kita uruskan emosi melalui pandu citra ini, kemahiran itu akan datang. Kemahiran menguruskan emosi diri kita sebagai pemandu citra dan juga tim kita sebagai permata citra. Tidak mustahil satu hari nanti tuan-tuan yang ada agenda, tuan-tuan akan jumpa dengan kaki tangan bawah tuan-tuan dan minta dia orang pandu citra tuan-tuan. Masa itu telah dibudayakan, akan jadi mudah kepada tuan-tuan. Okey? Dan apabila tuan-tuan menjadi seorang penyelia yang berkesan juga, tuan-tuan haruslah mahir. Mahir dari sudut apa? Daripada sudut hubungan interpersonal. Di mana ada wujudnya kesedaran diri yang lebih baik. Membolehkan kita membina hubungan yang lebih sihat dan bermakna dengan orang lain. Seterusnya tuan-tuan haruslah membangunkan kemahiran kepimpinan yang saya mulakan tadi. Yang 4P tu. Di mana melibatkan people. Nombor satu. Kita ingat kita ni berbicara dengan manusia tuan-tuan. Manusia ni dia ada citra masing-masing. Seterusnya kita berurusan dengan orang yang ada tujuan. Purpose. Yang ada kepentingan. Seterusnya kita ada proses. Setiap benda tu berlaku dalam bentuk proses. Tak boleh kita anggap kata kita nak benda tu lalu tu juga kita nak dapat. Nak dapat keputusan terlalu segera. Sebab benda ini proses. Kenangkan. Sebagai analoginya saya selalu membayangkan proses membuat roti canai. Memang ada roti canai segera tapi prosesnya tetap ada. Terpaksa dipanaskan, terpaksa letak atas kuali. Semua itu proses tuan-tuan. Bukan sekadar ambil ngap dalam mulut.
Sama juga dengan pandu citra, dia ada proses transformasi yang melibatkan triple three tadi. Ingat, ingat, ingat. Okey, yang last sekali lepas proses adalah place. Pastikan bila kita dah pelaku pandu citra yang berkesan ni sebagai seorang penyelia, kita pastikan tempat kerja kita itu selamat untuk memudahkan hubungan kepercayaan itu berlaku. Okey, tuan-tuan, masa tinggal 7 minit saja lagi. Saya akan habiskan slide saya. Tuan-tuan jangan risau. Okey, saya akan cuba habiskan ya. Okey, bila anda didapati lagi berkesan sebagai seorang pencelia, apabila tuan-tuan dapat meningkatkan kecekapan kerja, kemahiran kerja, proses ini meningkatkan kemahiran teknikal dan juga kemahiran-kemahiran insaniah ataupun kita sebut soft skill. Soft skill ini penting, tuan-tuan. Apabila kita nak dapatkan soft skill daripada seseorang tu, kita harus gilap potensi dia. Di sinilah kita guna sebaik mungkin sebab nanti di dalam fasiliti tuan-tuan mungkin akan ada proses inovasi. Kalau kita biar macam tu saja, tak siapa yang nak terlibat tuan-tuan. Tapi kalau kita dapat nampak tim kita yang mana kita boleh gunakan pandu citra untuk kita hasilkan inovasi di dalam fasiliti kita. Gunakan kaedah pandu citra ni tuan. Bukan susah, hanya 3 perkara saja iaitu triple three. Ingatkan tuan-tuan, triple three. Dan seterusnya tuan-tuan, seorang penyelia berkesan juga membangunkan budaya kerja positif. Kerana apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sentiasa bersikap positif, citra tuan-tuan sentiasa positif, saya jamin tuan-tuan, anak buah kita pun akan sentiasa berada di dalam circle yang positif. Yang negatif tu kita buang-buang jauh sebelum pergi kerja tuan-tuan. Jangan bawa yang negatif tu datang ke tempat kerja tuan-tuan. Samping itu kita menggalakkan komunikasi terbuka. Bukan sekadar kalau kita bertanya itu ya atau tidak saja. Kalau boleh, kita tanya biar dia hurai, biar dia cerita kepada kita apa yang tersirat di dalam hatinya. Okey, seterusnya kepercayaan dan juga saling hormat menghormati. Dan seterusnya meningkatkan pengekalan pekerja. Memang ada sebelum ni tuan-tuan, kalau saya mention benda ni, mungkin ada orang yang cakap dengan kita. Ada juga orang yang kekal lama pun bukannya bagus. Kenapa kita harus bersikap citra negatif macam tu, tuan-tuan? Kita ubah benda tu. Biar pekerja kita itu suka kerja dengan kita lama. Supaya idea pengalaman itu dapat dicurahkan kepada fasiliti. Jadi dengan kita melakukan pandu citra ini, kita menjalinkan hubungan yang baik. Kita membiarkan dia percaya kepada kita as a pemandu citra, dia akan kekal lama. Tapi andai katalah ada masalah dalam pandu citra itu, memang dia ingin bertukar, memang reason dia itu relevant. Okey, lepaskanlah dia, tak apalah. Sekurang-kurangnya tak adalah masuk kerja 3 bulan, ataupun sebulan, ataupun 3 minggu, dah fikirkan bagaimana nak melarikan diri daripada fasiliti kita. Akan mengganggu perkhidmatan kita, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, seterusnya. 4 minit lagi, tuan-tuan ya. 4 minit lagi, bersabar ya. Anda juga didapati seorang penyelia yang positif jika anda dapat menangani isu prestasi. Di mana anda membimbing, menyokong terhadap pemata citra kita. Membimbing dan menyokong ini bukan memberi idea kepada mereka, tapi bila kita melakukan pandu citra, automatik sebenarnya kita membimbing dengan teknik pandu citra. Proses ini bukan sekadar menyediakan rancangan, tetapi juga membimbing dan menyokong pemata citra kita sepanjang perjalanan mereka. Ingat, sebelum ni kalau kita menangani isu prestasi dengan cara disiplin yang keras, contohnya terus-terus apabila ada masalah, terus kita refer kepada pihak kaunseling. Contohnya lah, contoh. Kita belum lagi melakukan pandu citra, lakukan dulu pandu citra dalam berbagai sesi. Gunakan alatan tools ini. Andai kata tak berjaya dan dia lebih kepada merumitkan, barulah kita serahkan. Sebab nanti di dalam proses kaunseling pun, kalau kaunselor itu sendiri menggunakan proses pandu citra permulaannya, dia akan mungkin dia dah dapat solusi di situ. Sebelum dikenakan seorang itu, anak buah kita dikenakan apa-apa tindakan. Okey, tuan-tuan. Slide seterusnya.
Ini tak ada apalah tuan-tuan. Selain ini, dia mementingkan expression of emotion. Sebab di dalam Nine Masteries, di dalam Pandu Citra, memang ada menyatakan tentang expression. Kan? Macam mana kita nak express, kita nak jelaskan dan juga seterusnya macam mana kita nak menjadikan Pandu Citra kita itu dapat berkesan kepada anak buah kita. Kerana membina hubungan yang kukuh berasaskan kepercayaan adalah penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Klien ataupun mata citra kita akan berasa selesa dan yakin untuk berkongsi maklumat peribadi dan kejayaan mereka. Mereka juga akan lebih kreatif dan inovasi untuk di dalam pembangunan diri mereka sendiri. Ia juga dapat membuatkan klien kita ataupun mata citra itu melihat kemungkinan dan juga penyelesaian terhadap apa yang mereka impikan, apa matlamat mereka yang belum pernah mereka fikirkan. Jika anda dapat menghasilkan soalan-soalan yang power, secara tidak langsung dia akan menyebabkan proses itu berjalan dengan lancar. Dan seterusnya penyesuaian dan fleksibiliti akan berlaku kepada tim kita. Okey? 1 minit lagi tuan-tuan. Beri saya 1 minit lagi tuan-tuan. Apa yang kita nak bawa balik pada hari ini tuan-tuan? Sejam bersama Fauzi Pandu Citra ni, apa yang tuan-tuan nak bawa balik? Di dalam Pandu Citra ini, tuan-tuan boleh gunakan juga model grow. Nanti tak apalah. Model ataupun modul grow tu kita akan belajar kemudian jika tuan-tuan mungkin ada masa dan ketikanya nanti. Di mana grow itu lebih kepada kita, akronim daripada G itu adalah goals, kan? O itu adalah option dan seterusnya. Tuan-tuan boleh gunakan juga GRO. GRO tu paling penting. Gunakan ataupun boleh guna jadi kerangka yang saya bagi tadi. Yang paling mudah gunakan grow lah. Di mana kita pentingkan matlamat. Goals are to reality. Apa yang berlaku pada ketika itu? O tu option dan W itu apa yang will, apa yang akan berlaku seterusnya. Way forward. Okey tuan-tuan, untuk slide yang terakhir ini, apabila anda menjadi seorang penyelia yang berkesan, pastikan anda melakukan pandu citra itu dapat menyediakan peluang pembelajaran dan perkembangan kepada tim kita. Kerana pandu citra ini dapat menyediakan platform untuk pembelajaran dan perkembangan yang berterusan. Ia juga membantu pekerja kita mengembangkan kemahiran. Dapat tuan-tuan? Sekurang-kurangnya 1 jam bersama saya ini, tuan-tuan, paling tidak boleh ingat pun. Ingatlah double two, triple three, dan juga kerangka be positif. Okey tuan-tuan, saya tidak mahu mengambil lagi masa tuan-tuan. Akhir kata, saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlebih sudu daripada gula. Harapan saya selaku duta coaching ataupun duta pemandu citra, duta pandu citra Jabatan Pemetaan Awam, pandu citra ini dapat dibudayakan. Kalau tidak di tempat kerja, sekurang-kurangnya untuk pertumbuhan, penemuan kesedaran diri sendiri. Yang baik Allah bagi. Yang kurang baik itu kelemahan diri saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Pandu Citra, ingat Fauzi Pandu Citra. Okey, tuan-tuan, nanti lepas ni akan ada penilaian tentang diri saya. Tuan-tuan boleh scan dan bagi penilaian terhadap apa yang saya sampaikan. Jika tuan-tuan rasa benda ini perlu diteruskan, bagilah penilaian mengikut yang sepatutnya. Jika ada kelemahan saya, contohnya bercakap kalut-kalut dalam 1 jam. Memang tuan-tuan 1 jam banyak benda yang saya fikirkan saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Tapi itulah masa yang diberikan kepada saya. Sebab hari ini hari Jumaat, tuan-tuan. Sudahkah anda semua yang beragama Islam berselawat? Cari pahala, tuan-tuan. Berselawatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan. InsyaAllah, jika tuan-tuan dan puan-puan join dalam circle saya nanti, yang saya bagi tadi, QR tadi, tuan-tuan dah scan, saya akan kongsikan e-book, landscape seorang penyelia, dan juga combo 549 soalan power yang berkuasa, hasil tulisan saya dalam bahasa Melayu. Okey ya tuan-tuan?
Untuk itu, sekian terima kasih. Pandu citra jiwa terpelihara potensi direkayasa. Saya serahkan kembali kepada admin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Fauzi di atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Saya mohon peserta untuk memberikan virtual clap kepada Encik Fauzi. Terima kasih Encik Fauzi. Tuan-puan, kita telah sampai ke sesi soal jawab. Encik Fauzi, ada juga beberapa pertanyaan di chat box. Mungkin kita boleh ambil dulu, Encik Fauzi? Boleh? Boleh teruskan. Saya bacakan daripada Puan Nur Fazliana. Maksudnya, pemandu citra ini mempunyai pengetahuan yang pelbagai lah tuan. Jadi permata citra dari pelbagai bidang boleh rujuk pemandu citra. Dari mana diorang dapat pengetahuan tu tuan? Ada training yang pemandu citra ikut ke tuan? Okey. Untuk perkara pertama yang ditanya itu berbagai pengetahuan. Kalau berbagai pengetahuan ni sebenarnya bukan kepakaran. Berbagai pengetahuan ni dia akan develop sebenarnya dalam diri seorang manusia itu dari masa ke semasa. Jadi pandu citra ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, saya beritahu tadi, hanya triple three. Dan juga kita boleh lakukan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Jadi sebenarnya kita tidak perlu pakar di dalam satu bidang sebenarnya. Kita cuma kena pakar bagaimana nak tanya soalan yang berkualiti, soalan yang tepat, soalan yang fokus kepada matlamat permata citra kita itu. Dan seterusnya training. Apabila bercerita tentang training, kita memang ada training. Sebenarnya Intan ada menyediakan training. Dan fasiliti-fasiliti tuan-tuan pun satu hari nanti apabila kita dah budayakan benda ni akan berlakunya training. Tuan-tuan masuk dan ikutlah. Jangan tertinggal bas. Kerana ini adalah perkeliling sumber manusia kita. Okey, ada lagi tak yang saya tak jawab? Ada Daripada lagi 3 soalan. ada lagi Saya tiga soalan. Okey. teruskan Encik Fauzi ya. So, soalan kedua ini adalah daripada Encik Muhammad Fauzi bin Zakaria. So, Kawan saya beliau tu. bertanyakan berkenaan pemandu citra plus pemudah cara. Okey. Sebenarnya pemudah cara itu dalam bahasa lainnya adalah facilitator. Okey. Pemandu citra ini adalah pengkhususan nama yang kita tukarkan daripada coach. Mereka sebenarnya ada persamaan. Tetapi apabila kita mengadakan satu alatan ataupun teknik ataupun kaedah, kita menggunakan nama yang berbeza. Facilitator adalah untuk alatan facilitating. Pemandu citra digunakan untuk pandu citra ataupun coaching. Jadi, tujuannya sama, mungkin ada persamaan, tetapi biarlah nama tu berbeza sebab alatannya tu, tekniknya tu berbeza. Okey, soalan seterusnya. Encik Fauzi, soalan seterusnya daripada Yayasan Warisan Johor. So, persoalan ini, Tuan, pemandu citra ini ada bidang tertentu ke Tuan? Contohnya, seorang pemandu citra ini expert dalam pengurusan kewangan ataupun overall semua dia boleh coach. Oh, Okey, ya, sorry, maafkan saya. Ini daripada Puan Nur Fazliana Muhammad. okey, Puan Salah. Faziana. Okey, Puan Faziana. Apa yang saya boleh katakan sebenarnya memang sepatutnya dimulakan daripada bidang pengurusan sumber manusia sebenarnya pandu citra ni. Boleh turun ke bawah kepada teknikal. Jadi that means sebenarnya seperti jawapan saya yang pertama tadi, tidak perlu ada kepakaran di dalam semua bidang, tetapi lakukanlah hari demi hari. Nanti tuan-tuan akan dapat kepakaran bertanya soalan. Yang mana soalan tu harus fokus kepada matlamat sahaja. Sebab matlamat tu akan datang dalam pelbagai tuan-tuan dan puan-puan. Jadi automatik soalan yang tepat dapat menghasilkan strategi yang tepat, dapat menghasilkan matlamat yang diinginkan. Okey? Baik Tuan, ada lagi dua soalan tetapi dia Okey. lebih berkait kepada masa. Okey. Uh, Peserta bertanyakan kenapa 1 jam sahaja. Beliau mohon untuk melanjutkan kepada tempoh yang lebih panjang di masa hadapan. Begitu juga persoalan daripada Puan Anastasia, Ana Alin.
Harap masa akan datang sesi Zoom dipanjangkan ke 90 minit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya tuan-tuan, kalau saya dipanggil secara bersemuka, 2 jam ke 3 jam tu biasa tuan-tuan. Tapi dalam webinar ini dan di kesempatan hari Jumaat ini, maka kita terimalah seadanya tuan-tuan. InsyaAllah, kalau tuan-tuan ada masa nak panggil saya, bolehlah berhubung dengan saya ataupun berhubung dengan pihak Intan. Itu saya yang saya boleh jawab untuk hari inilah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, peserta, ada apa-apa lagi persoalan yang ingin diutarakan? Boleh raise hand ataupun berkongsi di laman chat. Dr. Azura, ada sesiapa ada raise hand ke? Okey, nampaknya peserta dah tak ada soalan Alina. Kita boleh just uh, Okey. sebabkan So, masa. Right, kita thank you. mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas penyertaan aktif dan komitmen pada pagi ini. Saya mendapat makluman bahawa lebih daripada 1,000 orang telah menyertai sesi kita. Terima kasih Sesi semua. Zoom ini pun dah penuh. And then also di sesi ruangan lain pun difahamkan um, di Facebook pun ramai yang menonton secara live sekarang. So, terima kasih kepada semua peserta atas penyertaan aktif dan komitmen pada pagi ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga buat Encik Muhammad Fauzi bin Ahmad atas perkongsian yang sangat bermakna. Segala ilmu dan panduan yang dikongsikan beliau pada hari ini akan dapat dimanfaatkan dalam tugasan seharian kita sebagai penyelia dan anggota kesihatan. Terima kasih sekali lagi kepada Coach Fauzi atas perkongsian yang sangat menarik, bernilai dan penuh inspirasi. Saya yakin banyak ilmu yang dapat kita manfaatkan hari ini. Mohon semua peserta memberikan tepukan virtual sekali lagi sebagai tanda penghargaan kepada beliau. Sebelum kita tamatkan sesi ini, saya ingin mengingatkan peserta untuk mengisi borang penilaian di ING dan mendapat slip kehadiran seterusnya. Sukacita, saya juga ingin menjemput semua untuk sesi bergambar secara maya. Bagi sesi ini, saya serahkan kepada tim teki kita iaitu Encik Azam. Over to you, Encik Azam. Okey, terima kasih Puan Alina, Cik Fauzi. Okay, kita akan ambil gambar sikit. Okay, kalau boleh minta bantuan tuan dan perempuan untuk buka kamera. Dan kalau boleh jangan tulis apa-apa di chat sebab nanti kesian muka orang yang kat bawah tu terpadam dengan chat. Eh? Jangan tulis apa-apa dulu dekat chat ya. Okey. Uh, sebab kita ada 11 muka surat ni, so saya akan senyum saja semua untuk 11-11 sebab gambar anda tidak tahu di mana-mana saja. Okay, right. Muka surat yang pertama, ready? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10 dan yang terakhir. Jangan hilangkan senyum, jangan hilangkan senyum. Baik, 11. Alright, terima kasih. Back to you, Arina. Baik. Terima kasih Encik Azam. Tepukan juga untuk tim teki kami yang telah bertungkus lumus sejak pagi tadi. Sebelum kita menamatkan sesi, saya ingin memaklumkan bahawa saya akan berkongsikan dengan tuan-puan webinar kita iaitu webinar Pandu Citra yang ke-7 bersama dengan Puan Punita Weni pada 18 Julai nanti. Seterusnya, tuan-puan juga dimohon untuk melayari podcast Intan seperti di paparan experthubintan.my. Anda kongsi, kami dengar. Dengan itu, saya akhiri webinar kita pada pagi ini dengan ucapan terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi dalam siri Pandu Citra yang akan datang.
Sekian, terima kasih dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Record